banyak duit raya tahun ini. Betul, saya pun dapat duit raya. Biasanya duit raya akan cepat habis. Yalah, beli gula-gula, mainan sekejap saja sudah habis. Saya selalu simpan duit raya sedikit. Ibu kata kena belajar menabung dari kecil. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam, Ustaz. Apa yang sedang kamu bincangkan ni? Kami sedang berbincang tentang duit raya, Ustaz. Duit raya, bagus. Duit raya ini bukan sekadar untuk kita berbelanja. Lebih baik kalau kita belajar menyimpan. Saya ada akaun SSPN. Setiap kali saya dapat duit raya, saya akan simpan sebahagian. Ibu bapa saya juga galakkan saya simpan duit raya dalam simpan SSPN untuk masa depan. Oh, begitu. Jadi duit raya juga boleh digunakan untuk pelajaran? Betul. Menabung amalan yang sangat baik. Kita belajar cara untuk kita merancang dan juga kita boleh menghargai pemberian Tuhan daripada menabung. Mulai tahun ini, saya pun dah simpan duit raya saya. Saya juga. Jom simpan duit raya dalam SSPN. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Duit raya bukan sahaja untuk berbelanja tapi juga untuk masa depan. Bagus tu, kamu sudah pun faham. Ingat, menabung adalah amalan yang sangat baik dan sangat mulia. Sebenarnya, pada hari ini, Ustaz pun bawa ampau duit raya nak bagi untuk kamu semua. Jom simpan duit raya dalam simpanan SSPN. Duit raya hari ini, masa depan esok. Jom simpan di Simpan SSPN.